Begitulah. Ingat yang berjaya dipertahankan oleh Australia yang dimenangi 4 tahun lalu oleh mereka. Dan kita akan memberikan tumpuan pula bagi acara 200 meter individu medley lelaki akhir, dengan bagaimana wakil negara Tan Kai Zin yang tidak mampu melayakkan diri ke saingan akhir. Dan beberapa nama sudah pastinya menjadi perhatian di sini bagi acara 200 meter ini. Kita mempunyai wakil bagi acara seterusnya. Kita berikan perhatian terlebih dahulu bagi acara 200 meter individu medley lelaki. Diperkenalkan ke-8 perenang ketika ini. Orang ke-8 Lon Wigginton dari Kanada. Orang pertama Jones Evan daripada Scotland yang akan mempunyai 2 wakil. Brandon Smith ada di lorong yang ke-7 untuk wakil tunggal dari Australia, dan lorong yang kedua Duncan Scott yang akan turun di lorong yang kedua, juga merupakan pemegang rekod sukan Commonwealth 1 minit 56.88 saat. Dan ini dia Thomas Dean di lorong yang ketiga, antara yang boleh mencabar kedudukan Duncan Scott kerana beliau merupakan pemenang pingat perak 4 tahun lalu di Birmingham. Orang yang keempat William Petridge daripada Australia juga yang mampu mengecewakan Duncan Scott maupun Thomas Dean dari Scotland dan juga England. 2 perenang yang dikatakan turun selaku pilihan, dengan Duncan Scott memegang rekod sukan Commonwealth 1 minit 56.88 saat. Rekod dunia Leon Marchand dari Perancis 1 minit 52.69 saat. Duncan Scott mampu untuk mempertahankan pinggan emas ataupun akan bertukar tangan kepada Thomas Dean maupun perenang lain. Bersedia untuk dilepaskan ke semua 8 perenang ketika ini. Terjunan dilakukan untuk mencari kedudukan kelebihan awal. Perhatikan pecakan yang sudah pun terhasil. Buakan bertenaga yang terus dilakukan oleh ke-8 perenang ini. Perhatikan di manakah kedudukan Duncan Scott di lorong yang kedua itu dilihat agak rapat bersama dengan Thomas Dean di lorong yang ketiga. Tetapi begitu juga saingan daripada Lewis Calvert di lorong yang ke-6. Evan Jones dari Scotland di lorong yang pertama yang mempunyai sedikit kelebihan ke atas juara bertahan. Duncan Scott di lorong yang kedua sedikit ketinggalan, tetapi William Petridge juga sudah pun meningkatkan kepantasannya, dan kini Duncan Scott yang dilihat sudah pun berada di kedudukan yang pertama. Evan Jones turun ke kedudukan yang kedua sedikit perlahan ketika ini. Kedudukan yang ketiga itu peluang cerah untuk William Petridge dan juga Matt Litchfield di lorong yang keempat dan juga yang kelima. 100 meter yang pertama 53.89 saat.
yang berjaya dilakukan oleh Duncan Scott di lorong yang kedua. Dilihat akan menepati ramalan sekali lagi menuju ke 150 meter untuk mengekalkan kedudukan yang pertama. Rakan senegara Evan Jones cuba untuk merapatkan jurang di lorong yang pertama ketika ini. Lorong yang ketiga, Thomas Dean pemenang pingat perak berada di kedudukan yang ketiga ketika ini. Beliau cuba dipintas oleh William Petrich di lorong yang keempat. Duncan Scott tiba di 150 meter terlebih dahulu, 1 minit 27.84 saat. Diikuti Evan Jones dan juga Thomas Dean di kedudukan yang kedua dan juga yang ketiga. Tetapi Duncan Scott masih mengekalkan kelebihan di kedudukan yang pertama. Kedudukan kedua dan ketiga cukup sukar untuk dimuktamadkan. Masih lagi berpeluang untuk Evan Jones, Thomas Dean dan juga William. Tetapi perhatikan bagaimana Duncan Scott yang terus maju untuk mengekalkan kedudukan pertama. Diikuti kedudukan kedua untuk Lewis Calvert di lorong yang ke-6. 1 minit 56.38 saat yang dilakukan oleh Duncan Scott untuk mempertahankan pingat emas yang dimenangi pada 2022 di Birmingham. Memangnya beliau cukup sukar untuk ditandingi dalam acara 200 meter individu medley lelaki ini. Dan walaupun cabaran awal datang daripada Tom Dean dari England dan juga rakan senegaranya Evan Jones, namun dia membuktikan kewibawaannya untuk mempertahankan pingat emas yang dimenanginya 4 tahun lalu. Tiba di dinding peramat dengan penuh bergaya untuk Duncan Scott membuktikan pingat emas buat Scotland. Dan Lewis Calvert daripada New Zealand terpaksa berpuas hati dengan pingat perak dan pingat gangsa untuk Thomas Dean daripada England. 1 minit 56.38 saat untuk Duncan Scott dengan pingat emas. Lewis Calvert 1 minit 56.77 untuk pingat perak. Thomas Dean 1 minit 57.22 saat.